Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana hari ini Allah Taala hidayah taufik kepada kita dan Allah Taala wi kita boleh faham ajaran yang diajar oleh ustaz pada kita semua. Ini adalah di antara nasib baik Allah Taala pilih kita boleh mengaji pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita banyak terima kasih dan ucap jazakallahu khairan, minta Allah Taala balas baiklah pada ustaz, seorang ustaz iaitu Dr. Tirmizi, yang mana dia boleh ambil masa mari mengajar kita di hari ini. Nah, apa berkenaan dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang kita wajib ikut dia. Nah, wajib kita ikut Rasulullah. Walau tak pandai lagi pun kena letak hati kata nak turut Rasulullah. Tapi di kalangan kita kadang-kadang nak turut baik mana, pasal mana waktu kena belajar lah. Ya cara turut ni tak suka dah. Turut lah tu, turut lah. Tapi Rasulullah ni kita wajib turut. Kena-kena tak boleh kita tak turut Rasulullah. Nak tak ambuh pun kita orang Islam kena mengaku kata nak turut Rasulullah. Nak turut Rasulullah ni lah arti hak kita kata Muhammadun Rasulullah. Arti hak kita duk mengucap dua kalimah syahadat. Kalau kata la ilaha illallah, berarti kita mengaku diri kita kata nak bertuhan kepada Allah. Nah, nak tak ambuh pun bila kita kata belah tu berarti kita sudah mengaku kata nak bertuhan kepada Allah. Dan bila kita kata Muhammadun Rasulullah, berarti kita sudah mengaku kata nak turut jalan-jalan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maka bertuhan kepada Allah dan nak turut sunnah Rasulullah, jalan Rasulullah, inilah yang diwajibkan kepada kita semua orang Islam. Kalau dia nak boleh turut atau saya turut, kena kenal Rasulullah. Maka di antara di hari ini kita boleh kenal satu bahagian daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasulullah tu banyak lagi lah. Dia ayat berapa ini? Ni 7 ketemu dah. Tapi banyak lagi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita dah mengaku ikrar dengan lidah kita Muhammadun Rasulullah, dan juga kita boleh ajar hati kita, ajar diri kita supaya boleh patibat bagaimana Rasulullah buat contoh, itulah tanda sempurna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sebaliknya, kalau kita mengaku Tuhan kita Allah, tapi kita tak kenal sifat dia, kita tak tahu kewajipan kita terhadap Allah, maka berarti kita belum sombong lagi. Dan belum sempurna sini, mana tak cukup lagi, kita kena usaha lagi. Dan begitu juga kita mengaku kata Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Nabi kita. Kita adalah umat Muhammad. Tapi apa yang diajar oleh Rasulullah kita belum tahu lebih lagi. Maka selama itulah kita kena belajar, kena mengaji. Barulah sempurna apa? Muhammadur Rasulullah. Maka dua kalimah ni adalah kalimah yang besar sekali. Sekiranya seorang manusia, seorang hamba Allah, dia kerja dosa penuh langit. Dosa penuh langit. Mulai dari bumi sampai ke langit penuh. Dan penuh bumi. Hulu hilir dia kerja dosa. Tapi dia ada dua kalimah ni sempurna, la ilaha illallah, dakhalatil jannah. Dia akan boleh masuk ke dalam syurga. Tu kita usaha sangat, usaha kacau sangat. Dan manakala satu masa ditimbang amalan kita, timbang so berat le jahat, timbang so berat le dosa, timbang so dosa, akhir-akhir mari kalimah la ilaha illallah,
lama la ilaha illallah. Berat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi syaratnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita sana, we kena cara. Di antara caranya ialah kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita dengar dia ini. Bukan qadar ni dah. Bukan qadar ni lagi banyak lagi sifat Rasulullah kerana akhlak Rasulullah Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Nah, orang tanya Siti Aisyah, balah mana kedudukan Rasulullah? Balah mana akhlak Rasulullah? Siti Aisyah yang kata kana khuluquhu Al-Quran. Quran itu apa saja yang Quran ayat balah itulah akhlak. Lepas tu dia hurai so-so pula di antaranya tengah daripadanya supaya ahli mukau ustaz ayat sana. Ya, lemah lembutnya, kasih sayangnya, patu ke bagi pandai ambil hati isteri dia saja. Dan lagi pemalu, sabar, pasal okey sekali sana, telinga suka dengar hal baik saja. Kau ni cepat-cepatlah kita. Ada. Hal lain tu subhanallah, we ada malu, ada timbang rasa, ada sabar, ada apa subhanallah lah. Di antaranya uzunul khair. Pasal sakut benar ni kita dengar belaka lah itu. Ikut riwayat. Kalau sungguh tak sungguh dengar belaka. Bila kita dengar, riwayat belaka. Riwayat belaka. Dengar tentu tak tentu tu pandai riwayat dah kepada orang. Tapi hikmat tu hewat telinga dua tu nak dengar banyak kali sikit. Dia tak awak mulut dua. Awak mulut so pun koci pula dah katuk duk tengah lidah dua kecek. Tapi kita guna lidah lebih kuat daripada dengar lagi. Sedangkan dengar kena lebih kuat daripada kecek. Dengar molek, dengar baik, dengar gapo baru boleh kita ya. Memadalah seorang yang duduk dalam kejahatan, dia berkecek apa yang dia dengar. Ikut dengar ke apa, ya ayat belakang, maka memadalah orang ni dengan kejahatan. Tak hati buat jahat lain daripada sesuatu. Dah penuh dah dalam banci kejahatan dia. Apa dah lagi hidup. Gapo hidup. Gapo hidup judi, curi, minum, kaya gapo. Kalau lebih lagi. Kalau dia tu kecek benda hak dia dengar dia. Madar. Kafa bil mar'i syarran. Madarlah seorang tu jatuh dalam kejahatan. Baik ni kita kena jadi uzunul khair. Jadi telinga yang gapo yang dengar benda-benda molek. Ni hak okey sangat. Lepas tu sabar Nabi. Sabarlah kita dengar sejarah Nabi itu dari awal sampai akhir sejak pada Mekah. Di Mekah ni kau lebih cekak. Orang kata gitu, kata gini. Dah senyih-senyuh. Maki hamung. Dah buat perbuatan dia sabar. Kalau Nabi kita tak sabar, tak sampailah Islam kepada kita. Ya tak marilah. Pada hancur ke sana. Ya alhamdulillah. Dah orang yang jadi Rasulullah ni adalah orang yang terpilih. Itu kita panggil Nabi Al-Mustafa. An-Nabiyul Mustafa. Apa makna An-Nabiyul Mustafa? Makna Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata mata tak boleh jadi. Dah orang biasa tak boleh jadi. Dan di antaranya ialah apa sifat pemalu. Nah, supaya tani lah orang duk kecek kena umum. Kecek banyak. Ni contoh ya awak pengajar kepada kita. Bukan jangan kita dah suka tu, oh sahabat pun ada juga besan tu. Dah. Nak jadi bodrian kepada kita. Hidup kecek mah Nabi. Nabi ulai pergi mah isteri dia kelai mah hidup kecek lagi. Tapi Nabi tak kata apa kerana malu. Nabi bila tengok orang buat benda tak molek, tak setuju dengan dia, nampaklah dah dia air muka dia. Ada tahu awak ada, awak tak tahu dah. Nampaklah dah. Kalau buat benda molek pun nampak senyum suka. Kalau buat benda tak molek pun dia nampak dia air muka dia. Ni sifat pemalu Nabi. Dan yang satu riwayat kata lebih malu daripada perempuan. Daripada perempuan yang duduk dalam pakaian dia. Mana perempuan semalu dah dia lebih malu pada. Ini sifat Rasulullah. Kita ni habis malu. Dah habis malu fasna ma syi'ta. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau mun tak malu so boleh buat belaka. Harri halal sahwata
Orang kata orang apa dia tak ada sifat malu. Itu malu kena ajar. Biar ada di kita. Biar ada di anak kita. Biar ada di cucu kita. Biar ada di cicit kita. Biar ada di pemuda-pemuda kita. Dia ada di pemudi-pemudi kita. Kerana dengan malu ni lah boleh menahankan daripada keburukan dalam agama. Dah habis malu dia ikut nak buat. Bening ada kalau tak malu dia jatuhlah dalam keburukan. Maka di akhir-akhir zaman ni orang ajar anak-anak kita jadi tak malu. Dulu kita nak pergi jalan sore, nak pergi jalan tempat orang ramai ke apa semua, kita ada malu. Malu ni untuk menahankan keburukan kita. Tapi di akhir ni tak ada malu. Ajar jangan malu. Maka inilah dia buat ikut si. Hingga siapa timbul pelik-pelik di akhir zaman. Nah, lepas tu buat benda tak molek dah. Suluh gambar orang nampak pada. Sedang kepada orang lain pada. Maka ni setengah daripada sebab derahnya bala Tuhan turun di atas puak kita. Ya, puak kita kan puak hak deraka pada Tuhan. Kerana buat apa? Buat dosa mujaharah. Mujaharah ni sedang orang tengok. Di antara sedangnya pukul gambar orang tengok. Sedangkan benda tak molek di jalan kita nak orang tengok, nak royak ke orang tak boleh. Madalah seorang duduk dalam dosa kalau ada berlaku di antara dia sendiri, tapi dia pergi bual sama orang, maka penuh dah dosa. Ni dia tak gambar atau apa. Gambar ada tak dalam terasak tu, sedunia tu orang tengok. Sedunia. Dan kita buat sini, orang di Mekah nak tengok. Orang di Mekah buat, orang di Amerika nak tengok. Data-data benda salah, benda berdosa, kita hidup sedang. Inilah di antara sebab bala. Bala mari. Dosa dah patut timbul bala. Ini apa di antara pengajian kita di hari ini banyak perkara lah kita boleh ambil faedah dan boleh ambil pengajaran. Mudah-mudahan Allah Taala buka mata hati kita semua dan supaya boleh terus mengaji kita. Bulan depan ni, bulan lagi ke apa bila kita dengar kata boleh mengaji, alhamdulillah kita boleh usaha berdoa kata supaya pengajian kita diteruskan sampai hari kiamat lah. Mudah kata itu dah. Boleh mengaji sekarang nak berhenti, tak tersih berhenti. Kerana benda molek ni kita kena buat sampai ke azam gitu. Siapa yang boleh buat tersih, tak boleh buat apa tu terserah. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Taala hidayah taufik kita boleh kerja. Dan ustaz ngajar ini nama dia apa dah? Ustaz Tirmizi, Dr. Tirmizi. Doktor tu pengaji dia. Disebut kata doktor, bukan doktor bomo ni, lama selagi ni tak ubat sikit. Tak, bukan doktor bomo, doktor ngaji. Yang ngaji ni mula-mula ibtidai. Nah, prathom. Lepas tu mutawassit, sanawi. Nah, lepas tu lepas mutawassit sanawi. Lepas ada sanawi, kuliah. Nah. Ibtidai ni tahun. Dah mutawassit 3 tahun. Sanawi 4 tahun. Apa kuliah di apa BA tu kan panggil 4 tahun pula situ. Lepas tu MA 4 tahun ni tahun di antara tu. Berapa dah? Lepas nak boleh doktor tu 5 tahun ni tahun 8 tahun pula. Tu nama dia. Jadi rasa pelik lah. Nah, jangan rasa bila sebut kata doktor ni berarti dia mengaji lama. Nah, mengaji lama pakai masa. Lepas tu nak boleh doktor, nak boleh MA, nak boleh BA tu dia kena ada karenge kitab surat ke apa supaya dia ayat sana lah. Nah, pergi munakasah. Kena ada kita sore guru paling orang duduk nanti bahas lawai kita sore. Kita sebagai pelajar tapi guru besar tu sebagai bahas kita. Kalau kita tak boleh jawab oleh apa, tak faham, tak jadi. Aning apa? Begitu kita boleh dengar apa-apa dia ayat pengalaman dia ngaji. Supaya boleh gapo pengajaran pada anak cucu kita nanti. Mudah-mudahan Allah Taala jadi anak cucu kita daripada orang bahagia dunia dan akhirat. Kita ni tak ada dah itu. Rabbana hablana, ya Allah kurnialah kepada kami. Gapo Rabbana hablana min azwajina, daripada isteri-isteri kami, wa zurriyatina, dan anak cucu kami, qurratu a'yun, witne mata hati, selamat dunia dan akhirat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, baikilah keluarga kita dan utama sekali baiki agama supaya duduk dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini alhamdulillah sekali lagi banyaklah kita
bersyukur pada Allah dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Taala hidayah taufik pada kita semua dan kita azamlah. Nah, letaklah hati kita supaya boleh teruskan amalan kita hingga sampai mati. Warzuqna husnal khatimah, dan minta Allah Taala rezeki pada kita wisud dengan molek belaka kita. Ya wisud dengan molek dengan bahagia dan akhir sekali boleh masuk syurga dengan tak ada hisab dan wala musabaqati azab dan tidak didahului oleh azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini nak baik sekali lagi ni tolong ambil ada makan ni. Ada makan ni. Makan gapo tu nanti tengoklah. Gapo tak salah nah. Insya-Allah ada makan ni sebagai wakil gapo Allah perut ataupun pada minum air gitu saja insya-Allah taala tiap orang lebih sekali lagi ambil dan lepas tu kita doalah semoga Allah taala wi kepada orang bantu dan tolong boleh ada makan pada hari ini dan juga boleh meneruskan pengajian kita dan pelajaran kita seterusnya insya-Allah subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wa biqaumana fa innana la na'lam. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim wa tsabbitna alaihi ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa firdausal a'la minal jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.